memang tengok semua orang seronok, bersemangat masa ada dekat lapangan terbang lagi. Memang semua masing-masing seronok bergambar. Memang tengok seronok sangatlah, memang happy sangat. Bukan kata sekadar percutian, memang kata semangat muhibah tu memang Kak I boleh nampak lah. Lepas tu kita orang memang dekat sana memang makan tu memang mewah lah, memang tak habis makan. Begitu juga lah Elcom mengharapkan kita dapat income yang besar yang tak habis makan lah, ibaratkan macam tu lah. Lepas tu memang malam gala dinner tu memang kita diraikan memang besar-besaran lah, memang rasa bangga sangat lah. Lepas tu kita orang dapat pergi melawat kilang buat hidrogen. Memang Kak I rasa macam bila tengok teknologi canggih perbuatan hidrogen ni, memang Kak I rasa memang sebenarnya harga 7,000 memang murah sangat. Bila kita tengok dia dari awal dia buat produk ni dengan cara teknologi ni memang canggih sangat, memang teliti. Memang kata memang 7,000 tu memang murah sebenarnya. Okey, itulah matlamat Kak I dan Abang Mat pasti layak percutian Elcom ke Yunan. Bulan November Kak I akan capai director dan income 20K. Untuk Januari 2026 capai diamond, melahirkan fighter income 5 angka sebulan. Itu sahaja. Terima kasih.